Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Okey, saya sebenarnya hari ini nak jawab soalan yang dikemukakan dalam saya punya video tentang cara nak buat e-invoice ya. Okey, dia tanya kat sini, mohon pencerahan masih boleh tentang sistem ni. Okey, contoh nak buat bayaran kepada subkon ya. Macam mana nak buat e-invoice. Tuan yang ni memang kena belajar macam mana cara nak buat, sama ada kena buat self invoice, self billing invoice ataupun tidak ya. Okey. Yang ni kena belajar. Yang kedua ialah lagi satu, kalau saya beli barang ya, seller akan bagi receipt invoice, bukan receipt ya, e-invoice. Receipt dengan e-invoice dua benda berbeza ya. Dan saya perlu buat apa? Apa yang perlu saya buat dengan e-invoice tersebut? So saya nak jawab soalan nombor 2 ni. Untuk e-invoice ya, kita kena faham keseluruhan gambaran macam mana e-invoice berlaku. Okey. So apa yang saya perlu buat dengan e-invoice? Sebenarnya apa yang anda kena buat simple, semak semua data dalam e-invoice yang anda terima tu. Pastikan betul ya, sebab data ni akan disimpan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pastikan nombor TIN betul, nama anda tu betul ya. Okey, barang yang anda terima kena sama dengan invoice. Dan anda boleh reject kalau invoice tu salah. Okey. Dan anda kena perlu ambil tahu ya, apa yang anda terima, kalau anda terima salah, apa yang anda boleh buat untuk betulkan invoice itu. Anda kena ingat data itu akan disimpan dalam sistem e-invoice ya. Kalau dah buat, nak ubah balik dalam masa yang lama adalah susah ya, dia ada masa dia untuk ubah. Itu yang anda perlu buat. Kalau dah betul, tak apa, simpan saja. Okay, kita pergi tengok senario keseluruhannya. Sebenarnya apa yang berlaku ya. Okey, tengok dia macam ni ya. Okey. Contoh dekat sini saya buat 3 part ya. Kilang buat barang, dia jual pada pasar raya. Pasar raya jual pada pembeli. Okey, dekat sini kilang jual, dia akan keluarkan e-invoice kepada pasar raya. Dia pergi hantar barang kat pasar raya. Pasar raya akan dapat invoice daripada kilang ya. Kilang, okey. Dalam situasi ni, kilang, invoice yang dikeluarkan oleh kilang ialah jualan pada kilang, betul? Kiranya pendapatan lah ya, dia bagi kat pasar raya bayar nanti dia dapat duit. Jadi itu adalah pendapatan bagi kilang. Okey, bagi pihak pasar raya pula. Okey, pasar raya akan menerima invoice daripada kilang yang akan kita rekod sebagai perbelanjaan, kos ya, kos barang bagi pasar raya. Dan pasar raya pula akan jual barang tu kepada pembeli. Okey. Jadi invoice yang dikeluarkan kepada pembeli adalah pendapatan bagi pasar raya tersebut. Jadi dia juga e-invoice tapi dia pendapatan. Tadi dia terima e-invoice tapi adalah kos ya. Bagi pembeli pula invoice yang dia terima adalah pendapatan kepada pasar raya tapi pada pembeli adalah perbelanjaan yang dia guna untuk berbelanja, betul? Ini situasi yang kita kena faham. E-invoice adalah rekod perbelanjaan dan pendapatan. Setiap individu, satu company tu sebagai pendapatan, satu company lagi rekod sebagai perbelanjaan. Sama juga dengan pembeli yang terakhir. Itu yang kita kena faham. Secara keseluruhan bagaimana e-invoice ni bergerak dalam komuniti kita. Okey? Kita tengok kat sini ya. Apa kesan invoice kepada pasar raya? Kita zoom dekat pasar raya. Okey, jualan. Semua e-invoice yang dikeluarkan kepada pembeli adalah pendapatan pasar raya. Ataupun kalau perniagaan kat sini, pendapatan perniagaan. Okey. Lepas tu perbelanjaan dia. Semua e-invoice yang diterima oleh pasar raya, oleh pembekal atau pengilang di pasar raya tu, semua adalah kos atau perbelanjaan pasar raya. Nampak tak? Dekat sini sekarang, jualan dan perbelanjaan sebuah syarikat telah direkod oleh e-invoice, sistem e-invoice. Jadi, kita tahu kan, untung rugi sebuah perniagaan adalah jualan tolak perbelanjaan. Oleh kerana itu, untung rugi syarikat ini telah, bila ada e-invoice, maksud dia untung rugi perniagaan ini, data dia telah ada dalam sistem e-invoice. Okey? Dan semua rekod jualan, perbelanjaan, kini dah disimpan oleh sistem e-invoice. Jadi, keadaan ini lebih telus dan memudahkan. Ya? Okey. Kemudian kita tengok ya. Kita sebagai individu. Okey, tadi tu perniagaan. Sekarang kita zoom pula kita sebagai individu. Okey. Pendapatan kita. Pendapatan kita mana yang bekerja memang dah ada pendapatan di mana company dah hantar form ya kepada lembaga hasil. Okey. Bagi pendapatan yang individu yang selain daripada bekerja. Contohlah you all buat TikTok ke, you all buat Shopee ke. Okey, semua anda akan terima e-invoice. Ya. Anda akan terima e-invoice daripada orang yang beri anda duit tersebut. Ya. Dia akan letak atas nama
TIN anda. Kan anda ada semua ada TIN number kan? Kan? Tax identity number. Okay, semua orang ada tax identity number. You jual dekat Shopee, Shopee pun minta you punya identity number. Jadi semua pendapatan anda juga akan direkod oleh e-invoice. Diwajibkan. Dan perbelanjaan anda. Okay? Anda belanja, beli telefon, beli komputer, bayar tu bayar ni, semua perbelanjaan anda juga direkod dalam sistem e-invoice. Ya? Pendapatan dan perbelanjaan individu juga disimpan di e-invoice. Ya? Jadi lebih telus, lebih senang bila kita nak buat tax nanti. Semua dah direkod. Dah direkod. Ya? Okay? So semua flow dalam perbelanjaan dan pendapatan kita saling berkait. Dengan adanya e-invoice, dia telah direkodkan. Ya? Macam mana nak lihatnya e-invoice yang anda terima, terutamanya kepada yang berniaga, yang ada Shopee, TikTok, macam mana anda dapat e-invoice tu dalam anda punya data. Ya? Kita boleh buka dekat My Portal e-invoice dan anda akan nampak ya apa income yang anda terima ya, dan apa perbelanjaan yang anda pergi buat dan anda dapat ya receipt, anda dapat apa ni e-invoice tu. So anda boleh semak ya, macam tu. Jadi semua benda tu telah direkod. Tugas anda pastikan semuanya betul. Kalau salah boleh reject. Okey. Jom kita tengok apa efeknya dalam anda punya portal My e-invoice. Ya, let's go. Okey, pertama anda cuba masuk ke dalam My e-invoice anda. Okey. Masuk dulu dalam portal tu. Okey, anda boleh login dulu dalam My e-invoice portal. Bila anda ada dekat sini, anda pergi tengok dashboard. Dekat dashboard tu, dia akan tunjukkan anda e-invoice yang anda terima. Okey, pendapatan anda. Selalunya yang kita tak perasan tu adalah self-billing. Contoh kita terima commission, bayaran agent, TikTok, Shopee, semua kat sini lah. Mereka akan hantar. So, kita boleh tengok dekat sini berapa total yang kita dapat melalui self-billing yang mereka buat kepada kita. Ya, untuk individu, you boleh tengok dekat sini. You juga boleh tengok invoice yang you bagi ke orang. Kalau ada lah, kalau kita buat bisnes kecil-kecil, kita ada bagi invoice dekat orang, kita boleh guna portal ni untuk buat invoice pada orang yang beli dengan kita. So, kita adalah rekod expenses kita dan juga penerimaan duit kita. Sebab penerima kita terima duit tu, dia automatik akan datang. Bila orang tu letak nombor ID, nombor TIN kita, automatik kita akan ada rekod dekat sini ya. Kalau nak tengok kalau kita nak tengok detail apa income yang bagi kat kita, kita tak boleh tengok kat dia sebab kita kena tengok dokumen. Ya, kita tekan dokumen. Okey, bila kita tekan dokumen tu, kita boleh tengok dokumen mana yang kita nak tengok detail lah. Dia akan bagi tahu detail berapa apa benda kita terima. Okey, semoga video saya bermanfaat, berguna, terutamanya pada individu yang buat bisnes sendiri dan pendapatan kecil-kecilan. Terima kasih. Assalamualaikum.